Selamat datang kembali ke channel Kiang Plan. Terima kasih kerana sudi luangkan masa menonton video kecil saya ini. Jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita berkongsi tentang dunia tanaman. Untuk hari ini saya nak bawa anda semua melihat beberapa tanaman yang ada di kebun kecil saya. Antaranya terung asam, kacang botol dan juga kacang panjang. Sebelum bagi baja, saya buang dulu daun-daun buah pokok. Tujuannya supaya udara boleh masuk, elak serangan penyakit dan paling penting, senang kita nak membaja. Untuk terung asam pula, sekarang usianya lebih kurang 3 bulan selepas ditanam. Nampak subur dan mula naik batang serta cabang-cabang baru. Siapa di sini pernah tanam terung asam dan berapa lama pokok anda mula berbuah? Cuba komen di bawah. Sayur buah yang saya tanam ini sebenarnya bukan untuk dijual. Saya tanam hanyalah untuk kegunaan makan sendiri. Segar dari kebun terus ke dapur. Hari ini saya bagi baja NPK 12-12-17 untuk pokok terung asam. Baja ini memang sesuai untuk pokok buah sebab dia bantu kuatkan akar, daun dan paling penting bagi tenaga pokok untuk hasilkan buah yang lebih banyak. Kalau anda ada cara lain untuk baja terung asam, boleh juga kongsikan di ruang komen ya. Setakat ini saja perkongsian saya. Doakan tanaman saya ini terus hidup subur dan berbuah lebat. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Kiang Plan. Jumpa lagi dalam video seterusnya.